Burung cerita apa dia? Apa yang manusia yang tak patut buat. Allah bagi kerajaan, tapi dia semua matahari. Mesej dia apa dia? Perempuan ni tak betul ni. Mesej dakwah. Jadi, tapi burung tu, boleh tak nak tegur Balqis? Tak boleh sebab dia burung. Kalau tegur, cakap pun tak boleh kan? Maka dia sampai maklumat tu pada orang yang patut berdakwah. Pada siapa? Nabi Sulaiman. Nabi ni adalah rasul, pendakwah. Dan dia ada kerajaan, ada kuasa. Mana pendakwah juga ialah menyampaikan maklumat. Walaupun dia tak berdakwah. Dia telah sampai maklumat pada Nabi Sulaiman, burung itu adalah pendakwah. Burung Hud adalah pendakwah. Jadi ambil pengajaran. Kita pergi mana-mana tempat, kita tak cerita orang kufur pada Allah kan. Kita cerita, cantiklah, makanan sedap, best kan. Sampai orang pun nak pergi juga sebab kempen kita. Bukan orang nak berdakwah. Beza tak? Sangat beza. Jadi kalau burung pun faham benda yang tak betul, kufur, syirik, pengajaran untuk kita lah kan. Dan burung pun ada perasaan nak betulkan yang salah. Kita kena lebih pada burung lah.